firma terkemuka dunia. Dia tak beritahu nama siapa-siapa lah. Tu saya minta dia beritahu nama. Jadi kalau dia kata firma terkemuka dunia, bermakna Big Four lah. 3 out of 4. Kita jangan percaya lagi ini terkemuka dunia ni berbohong. Baru nak tahu orang 2021 lagi dah tahu dah. Terbukti lah dekat Hong Kong. Hari ni tengah kecoh ini tuan-tuan. Macam mana liquidators Evergrande tu nak dapat balik duit dia tu. Penipuan yang dia buat tu lebih 100 bilion dolar Amerika. Hutang dia lebih 300 bilion dolar Amerika. Liquidator cari jalan macam mana nak dapat balik ni. Sebab dia rugi tu kerana pelaburan. Pelaburan yang dibuat banyak-banyak tu kerana apa? Kerana berdasarkan laporan yang palsu yang dibuat oleh PwC Hong Kong. Jadi liquidator dia kejar PwC punya partners. Yang sign off tu partners tuan-tuan. Bukan kerani. Bukan pegawai. Yang sign off tu. Jadi dia kejar partners. Partner nak selamatkan diri dia. Kan? Kata dia letak nama bini dia, lepas tu dia cerai. Sama macam Taksin buat lah dengan bini dia. Taksin Shinawatra kan dia bercerai tuan-tuan. PwC partners pun bercerai dengan bini sebab nak selamatkan harta. Liquidator cakap tak. Ni walaupun dah bercerai, walaupun pergi cari janda dia. Nak dapat balik duit ni. Sampai peringkat itu pada hari ni. Jadi orang dah tak percaya PwC sejak 2021. Macam mana kuat boleh percaya lagi? Tuan-tuan, dahlah rakyat Malaysia dah percaya Datuk Wira yang kaki temberang, SPM holder mengaku ada 5 PhD. Hari ni, Datuk Wira yang sama dah dapat tender jual tiket kereta api laju. Tuan-tuan, ini pegawai Kementerian Kewangan pun kena kencing. Ketua Susunan Perbendaharaan Peguam Negara pun kena kencing. Dia tak kenal lagi, oh ini terkemuka dunia, terkemuka antarabangsa, ini certified dah. Certified banyak kau certified. 2021 ada tengok PwC kencing pelabur-pelabur Evergrande dekat Hong Kong. Orang semua dah nampak, kau tak buka-buka mata lagi. Pelaburan kau tu tahun berapa? 2023, 2024, 2021 lagi dah pecah berita ni kat dunia Evergrande ini tuan-tuan. Masalah dia Menteri Kewangan macam inilah. Dia kata, ini rugi sikit aja 163 juta. Untung lagi banyak 18 bilion satu tahun. Jangan cerita rugi-rugi yang untung banyak tak cerita dia kata. Tuan-tuan, Norway tu untung setengah tahun aja 2,000 bilion. Bukan satu tahun untung 18 bilion nak kecoh masuk Dewan Negara, Dewan Rakyat, tak. Norway tu tuan-tuan 6 bulan aja untung dia dah 2,000 bilion. Nak mana yang disebut oleh Anwar Ibrahim itu dalam Dewan Negara pagi ni 18 bilion. Apa benda makna 18 bilion? Orang tak main belah-belah puluh-puluh bilion ini tuan-tuan. Kalau sovereign fund ni, kalau sovereign fund punya keuntungan, orang tak sebut belah bilion, puluh bilion orang tak sebut. Ratus bilion pun orang tak sebut. Orang sebut 6 bulan 2,000 bilion. Macam itu. Tuan-tuan ingat saya membohong? Tuan-tuan pergi cek betul atau tidak? Norway Sovereign Fund. Berapa ini hari asset value dia? 2.2 trilion USD. Pada awal tahun ni, itu hari bulan 2 macam tu. Berapa dia punya asset? 1.7 trilion USD. Macam mana 1.7 dah jadi 2.2 dalam masa 6 bulan? Bermakna ada pendekatan 0.5 trilion USD. 0.5 trilion USD, berapa tu jumlah dia tuan-tuan? Bersama dengan 500 bilion USD. 500 bilion USD kali dengan, tak payah kira 4.7 lah tuan-tuan, kira 4.1 pun cukup lah. 500 kali 4.1. Tak payah satu-satu, tak payah. Kali 4 senang. Senang kira. 500 bilion USD kali dengan 4 rate.
ringgit 2,000 bilion ringgit. Mana dia ada cakap untung 18 bilion ringgit, untung 19 bilion ringgit, untung 21 bilion ringgit. Belah 21 apa benda nak bicara, tuan-tuan. Orang cerita 2,000 bilion ringgit dalam masa 6 bulan. Itu macam baru cerita baru cerdik. Itu macam cerita baru pandai, tuan-tuan. Menteri Kewangan tak terlibat, Menteri Kewangan tak memberi kelulusan, ini semua panel bebas, ini. Yalah, yang lantik board tu siapa? Menteri Kewangan juga. Payahlah tuan-tuan. Mujahid Yusof bagi masih nak sebut PWC yang audit tabung haji tak terkenal lagi ke ini PWC ni? Tahu tak siapa PWC ini? Terkenal dunia Big Four ini. Tak percaya lagi laporan Big Four ini. Awak nak percaya siapa lagi? Mujahid Yusof, anak Yusof Rawa nak tengahkan ke kita, tuan-tuan. Mujahid Yusof sebut tu tahun 2018, 2019. Dia punya action bukan main lah itu jam. PWC keluar laporan macam dia dapat itu. Macam dia dapat mushaf dari langit. Mujahid Yusof punya gaya tu tadi. Dia dapat laporan PWC tu, tuan-tuan. Seolah-olah dia mendapat mushaf dari langit. Memang betul ini terkenal antara bangsa. Dia hormati Big Four, PWC. Orang PWC orang sebut PricewaterhouseCoopers. Dia cakap apa, tuan-tuan? PricewaterhouseCoopers. Dia ingat pakai seluar Lee Cooper agaknya. Mujahid Yusof ini. PWC bukan seluar Lee Cooper, tuan-tuan. Bukan basikal Mini Cooper. Kalau basikal Mini Cooper, seluar Lee Cooper je. Ni PWC, PricewaterhouseCoopers. Dia hujung ada S. Apa macam jadi menteri tak kerti sebut. Tapi gaya pakai kot, pakai tie tu macam hebat sangat dia tu. 2018, tuan-tuan ingat tak Mujahid Yusof apa benda dengan report poli lah, dengan buat sidang media lagi, ini PWC. Tuan-tuan, tabung haji tu PWC tak boleh audit dia, ENY tak boleh audit dia, Deloitte tak boleh audit dia, KPMG tak boleh audit dia sebab dia tu bukan corporate. Macam saya cakap sebelum ini. Kalau e-fishery apa semua tu boleh. Ini audit firm boleh audit. E-fishery tu sebab dia startup kan. Dia startup nak pergi IPO. Dia corporate betul. Tabung haji tu audit nak audit macam mana? Sebab tu kita ada ketua audit negara. Ketua audit negara lah nak audit ini. Tabung haji ke, Mara, Risda, Fekra. Tu ketua audit negara. Tuan-tuan. Sebab badan-badan ini dia bukannya badan yang berorientasikan profit. Dia bukan berorientasikan keuntungan semata-mata. Macam e-fishery memang dia target profit. Maybank dia target profit. Public bank dia target profit, tuan-tuan. Baru dia masuk. Kalau macam Mara, Lada, kan? Mada, Kada. Mana pula PWC boleh masuk audit? Tak boleh. Jangan kita dibodohkan oleh Mujahid Yusof, tuan-tuan. Jangan kita dibodohkan oleh Rafizi. Dia tak tahu hujung pangkal. Orang-orang ni tak tahu hujung pangkal. Macam tabung haji tu dia bukan korporat, dia bukan bank. Begitu juga bank rakyat. Tuan-tuan dengar nama dia bank rakyat tapi dia sebenarnya dia bukan bank. Macam bank pembangunan. Tuan-tuan dengar dia bank tapi dia sebenarnya dia bukan bank. Nak kena tahu tu, tuan-tuan. Macam bank pertanian. Tuan-tuan, nama dia bank kan? Tapi dia bukan sebenar-benar bank. Dia kalau sebenar-benar bank, tuan-tuan, dia duduk bawah Bank Negara Malaysia. Yang bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia tu memang bank. Bank Islam ke, Public Bank ke, Alliance Bank ke, Afin Bank ke kan? Itu memang sebenar-benar bank. Sebab tu dia duduk bawah bank negara.
Macam Zeti jadi governor. Dia pula sibuk pasal tabung haji. Tabung haji bukan bawah bank negara. Oh, dia cakap deposit dah tak ada lah ini lah. Macam tipu lah. Korang-korang Najib menipu lah kata Zeti dulu. Tahun Mahathir 2018, tuan-tuan ingat tak? Dia kata deposit tabung haji dah hilang ni. Oh, Rafizi pun tambah kuat lagi. Oh, Mujahid Yusof pun tambah kuat lagi. Ni geng-geng Mahathir lah ni, tuan-tuan. Geng-geng Mahathir. Yang mana hari ni Allah Ta'ala dah pecahkan kumpulan itu. Dah bercerai-berai, dah pecah. Dah hancur lebur dah kumpulan ini, tuan-tuan. Rafizi ke mana? Wan Azizah ke mana? Mujahid Yusof ke mana kan? Minggu Ain ke mana? Semua dah hancur lebur. Mana pula Gubernur Bank Negara boleh ulas berkenaan dengan tabung haji? Itu bukan bawah dia punya jurisdiction. Tabung haji ni bawah Menteri, itu Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama, tuan-tuan. Yang audit dia Ketua Audit Negara. Agrobank. Agrobank bawah Menteri Pertanian. Menteri Pertanian siapa tuan-tuan? Mat Sabun saya tengok. Gitulah. Agrobank bawah Menteri Pertanian. Dia bukan bawah Bank Negara. Dia bawah Menteri Pertanian. Yang audit dia siapa? Yang audit dia Ketua Audit Negara. Tuan-tuan. BSN. BSN pun bukan bawah Bank Negara. BSN bawah apa tak? Saya tak ingat lah. Dia ada menteri yang jaga dia. Bukan gubernur. Bukan Menteri Kewangan. Macam Bank Rakyat. Sama juga. Dia bawa Menteri Pembangunan Koperasi. Dia Menteri Koperasi, tuan-tuan. Macam Risda. Risda, nama pun tak ada bunyi bank kan. Tuan-tuan senang faham lah. Risda, Pekra, Felda kan. Dia tak ada nama bank. Lagi tuan-tuan senang faham. Saya cakap tadi Agrobank, Bank Rakyat tu, BSN itu. Bank Pembangunan, Bank Exim Bank, Export Import Bank. Dia bukan bawah bank negara. Habis tabung haji. Mana ada nama bank kat tabung haji? Lembaga tabung haji. Tak ada nama bank. Apa pasal Mujahid ingat dia macam bank? Apa pasal Zeti Atar Aziz ingat dia macam bank? Dia bawa Menteri Agama, bukan bawa Gubernur Bank Negara. Dia bawa Ketua Audit Negara, bukan bawa PWC. PWC ni pakai slow Oli Cooper, naik basikal Mini Cooper. Kata Mujahid Yusof, tuan-tuan. Orang budak-budak zaman sekarang nak ngakal kita, tuan-tuan, macam-macam cara lah. Yang tua-tua pun nak ngakal kita macam-macam cara dia buatnya, tuan-tuan. Kita jangan bodoh, tuan-tuan. Sebab tu saya cakap, saya tengok aja saya dah tahu. Saya pun sebelum ni ada firm juga, tuan-tuan. Cuma saya tak renew firm tu sebab insurans dia mahal. Kemudian orang Melayu, orang Islam di Malaysia ni lebih percaya scammer. Scammer SPM holder. Tapi mengaku ada 5 PhD. 2 dalam negara, 3 luar negara. Itu yang orang Malaysia tahu, yang percaya. Daripada sebodoh-bodoh orang Melayu sampai sepandai-pandai orang Melayu, semua percaya. Scammer ni punya temberang, tuan-tuan. Sebab tu dia dapat peringkat Datuk Wira. Sebab tu dia dapat hak untuk menjual tiket kereta api laju. Yang akan dilancarkan tak lama lagi. Tuan-tuan. Ini kalau nak cerita berapa lama pun saya boleh cerita. Sebab ini semua, orang cakap, fingertip saya ni, tuan-tuan. Semua dalam kepala saya, A sampai Z. Tak payah nak membuk. Anak cakap, oh ini, certified. Maknanya certified auditor lah tu kan. Certified firm. Mana bila certified, bermakna dia ada insurans, tuan-tuan. Terkenal antarabangsa. Terkenal antarabangsa siapa nama? Terkenal antarabangsa Big Four. Nama yang saya sebut tadi. Itu semua ada insurans. Kemudian awak boleh sue dia punya partners. Seperti yang dibuat oleh Evergrande Liquidators pada hari ini di Hong Kong. Dia sue partners. Partner nak selamatkan harta dia apa semua. Letak nama bini dia. Dia divorce. Cerai. Liquidator kata, tak boleh. Kita cari janda dia. Itu yang dunia tengah bincang, tuan-tuan.
Itu sekarang dunia korporat tengah bincang perkara macam itu. Nak kejut janda. Nak dapat balik harta Evergrande. Sebab ini PwC dia dah membohong dah 6 tahun, 7 tahun dia punya laporan palsu tu. Bukan 6 bulan tuan-tuan. 6-7 tahun dia punya pembohong tu tadi. Lepas tu sekarang kita cerita dekat Malaysia pula overhang property. Unsold property kan. Berapa bilion sekarang tuan-tuan? Berapa unit? 30,000 unit residential. Residential unit 30,000 lebih. Service apartment 20,000 lebih. Overhang. Value dia berapa tuan-tuan? Yang residential tu tadi lebih kurang 20 bilion ringgit. 30,000 unit. Yang service apartment dekat-dekat 20,000 unit. Tak tahu value berapa. Mungkin lebih kurang juga. Kalau campur dua tu mungkin 40-50 bilion main-main aja overhang tuan-tuan. Ekonomi dalam negara kita overhang. Macam mana boleh berlaku itu? Tanyalah Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan. Dari DAP, tu tanya kenapa banyak sangat overhang. Developer dah lari dah. Developer dah berdekat-dekat ketawa dah dapat duit banyak. Bank yang buat bridging ni yang sakit tuan-tuan. Bank tu dia buat bridging. Habis kalau tak ada buyer, macam mana dia nak jual? Macam mana dia dapat balik duit dia? Developer dah berdekat-dekat lagi. Dia dah pergi Hong Kong, dah pergi mana, dah buat projek tempat lain. Overhang ni completed unit complete dengan CCC. Dia 9 months after launch. 9 months after launching still unsold. Still not being taken, dia considered overhang. Bermakna dia completed, dah ada CCC, dah ada certificate. Kalau dulu kita pakai CF, hari ni orang dah tak pakai CF, hari ni orang pakai CCC tuan-tuan. Bermakna unit tu dah siap, dah boleh diduduki, api air semua dah ada, kelulusan majlis, kelulusan apa semua dah ada, tapi tak ada orang beli. Itu nama dia overhang. Lebih 50,000 unit tuan-tuan. Kalau di negara maju, kan, overhang property ni kena tax. Kena tax tuan-tuan. Owner, pemaju kena bayar tax untuk overhang property. Tapi di negara kita tak kena tax. Sebab tu pemaju berdekat-dekat ketawa. Sebab tu pemaju berdekat-dekat ketawa tuan-tuan. Sebab tu DAP macam mana pun dia nak jadi Menteri Perumahan. Macam mana pun DAP nak jadi Menteri Perumahan tuan-tuan. Sebab ini pemaju semua orang DAP atau pro DAP. Kita tengok pemaju perumahan mana ada orang Melayu tuan-tuan. Kenapa pemaju perumahan ni menguntungkan? Apa tidak untungnya? Dia buat projek servis apartmen, kondominium, apartmen apa semua. Dia pinjam bank, dapat bridging loan. Sebab tu dia boleh buat, sebab dia dapat pinjaman dari bank, bukan pakai duit dia sendiri tuan-tuan. Lepas tu dia buat, dia jual dengan buyer. Buyer tu pula cari bank untuk end financing. Jadi end financier tu kan, dia bayar dekat developer. Developer bayar dekat bridging bank. Habis sekarang tak ada buyer. Developer dia dah dapat duit daripada bridging financing bank. Dia dah dapat duit. Cuma end financing bank yang tak ada sekarang. Jadi developer dia tak boleh bayar kepada bridging, tapi dia bridging dia dah dapat dulu, duit dia dah banyak, dia dah simpan tuan-tuan. Dia letak nama anak dia, letak nama bini dia apa semua. Bapak dia pun dah tua, dah 75, kau nak bankruptsi dia pun tak ingat.
Anak dia baru 25, baru 30, kaya-kaya jutawan. Bini muda dia punya mistress apa semua, muda-muda semua. 18, 19. Semua duit banyak, harta banyak. Bini tua dia pun duit banyak, jadi asuh, asyik kerja main, maju, ngaji siang malam, apa dia kan, duit banyak. Nak background si bapak dia umur dah 75, dah nak mampu tak apa hari lagi, apa dia heran? Dia tak heran, tuan-tuan. Itu cara dia. Penyokong-penyokong DAP ni menyaga, dia membodohkan kita. Kalau ni negara maju, overhang property kena bayar tax dekat kerajaan. Sebab nak mengelakkan overhang. Tapi di negara kita tak ada. Unsold property tak ada tax. Sebab tu berlumba-lumba buat property. Bila dia biarkan berlumba-lumba, lama-lama jadi macam Evergrande. Evergrande skandal. Kerugian lebih 100 bilion dolar Amerika. Bermakna dah 500 bilion ringgit, tuan-tuan. Hutang lebih 300 bilion Amerika. Bermakna hutang dah lebih 1 trilion ringgit. Kalau dibiarkan negara kita berterusan, nescaya negara kita pun akan ada masalah juga. Akan datang property bubble. Kita tengok dekat TikTok apa semua kan, bangunan-bangunan apartmen, kondominium di China sana diruntuhkan. Dah siap apa semua, dah siap. Tapi tak ada bayar. Bila cek, substandard. Terpaksa diruntuhkan. Kan kita tengok kat TikTok, kita tengok kat berita dunia semua. Bandar-bandar baru. Berpuluh-puluh, beratus-ratus blok kondominium baru-baru. Tapi tak ada orang. Tak ada orang. Sebab orang tak mampu nak beli. In fact, orang Cina yang duduk bandar apa semua dah balik kampung. Tanah sayur, tuan-tuan. Duduk kampung lagi senang. Tak payah sewa rumah. Tak payah sewa bilik. Duduk kampung tanah sayur, dapat makan sayur. Kalau duduk bandar nak makan apa? Nak makan batu jalan. Batu tar jalan. Tak boleh makan, tuan-tuan. Tuan tengok macam mana dia guntur apartmen yang baru tu. Sebab kualiti tak ada. Substandard. Rasuah banyak, tuan-tuan. Ni kalau dibiarkan, tak disemak dengan betul, negara kita pun jahanam ini, tuan-tuan. Nak kena berhati-hati. Jadi, saya rasa saya tak payah bebel banyak-banyak. Cuba kita minta Anwar Ibrahim jelaskan. Hari ni Anwar Ibrahim dah jelaskan. Kerugian 163.4 juta. Di dalam Dewan Negara. Sebelum ni dalam Dewan Rakyat dia cakap kerugian hampir 200 juta. Kenapa ada diskrepensi? Wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim. 35 juta, 37 juta. Kenapa ada diskrepensi 30 juta lebih? Dia kena explain. Saya tak percaya amount tu. Saya percaya 47.7 kali 4.7. Bermakna 225 juta. Lagi satu, Anwar Ibrahim kena jelaskan betul atau tidak shareholding kita hanya 2.51%. Kalau betul 2%, kenapa kerugian kita 17%, 19%? Kalau kira 47.7 bagi 300, kerugian kita 17%, tuan-tuan. Kalau kira 225 bagi 1,300, kerugian kita 19%. Antara 17 hingga 19%. Tapi shareholding kita hanya 2%. Kenapa shareholding 2% tapi kerugian dekat 20%? Kalau shareholding 2%, kerugian 2%. Tentu dia tak boleh pergi 20%. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, Anwar Ibrahim kena jelaskan. Dia cakap 3 firma terkemuka dunia. Certified firm. Dia kena beritahu apa nama. Dia bertanggungjawab, tuan-tuan. Kalau dia tak nak beritahu pun, Kuat kena beritahu. Kuat board kena beritahu. Atau Kuat management kena beritahu. Apa nama firm itu? Sebab nanti kalau betul dia certified, dia ada insurans. Kalau betul dia ada certified, kita boleh claim daripada partners dia. Seperti yang Evergrande Liquidator buat kepada partners itu PwC hari ni. Tuan-tuan, jangan anggap semua rakyat itu bodoh.
Dahlah seluruh rakyat kena tipu dengan Datuk Wira scammer. Jangan menteri pun nak jadi scammer juga, tuan-tuan. Jangan menteri pun nak jadi scammer. Jadilah menteri yang bertanggungjawab. Kalau Datuk Wira scammer tu nak buat macam mana? Dah orang suka kena scam kan? Jangan Menteri Kewangan pun jadi scammer, tuan-tuan. Beritahu terang-terang apa nama firma tu. Kok cakap ada tumbuh konsortium nak dapat balik duit tu. Kadir Jasin cakap memang dah tipis, nak dapat macam mana? Memang dah hilang, memang susah nak dapat. Itu tadi saya cakap dia ada insurans. Partners tu dia ada harta. Itu sebab kita nak tahu apa nama firm itu. Dan kita pun nak tahu langkah-langkah dari kerajaan macam mana nak dapat balik. Kerajaan cakap dia buat konsortium nak dapat balik. Kita nak tahu apa langkah dia yang dia kata dia nak dapat balik. Macam Helion Trading, CIMB. Dia pun cakap nak dapat balik. Apa langkah-langkah dia dan apa pula perkembangan benda dah 5 tahun. Dah dapat balik atau belum? Kalau YNDP kita tengok, ada je dia dapat balik. Dapat collect. Dari masa ke semasa, ada je mereka nak pulang ini, pulang berapa bilion kan. Helion Trading apa benda kita dapat? Tuan-tuan. Kuop apa benda kita dapat? Ini kita nak kena tanya. Jangan ingat untuk 18 bilion tu dah besar sangat. Untuk sovereign fund 18 bilion tak besar, tuan-tuan. Sebab saya ada cerita tadi, Norway punya sovereign fund 6 bulan aja, 5-6 bulan aja dah ada 2,000 bilion. Anwar Ibrahim nak cerita 18 bilion, 19 bilion, 20 bilion, apa benda? Orang cerita 1,000 bilion, 2,000 bilion, 3,000 bilion. Orang cerita ribu bilion, dia kira belah bilion. Berapa jauh tu? Macam langit dan bumi. Kan? Jadi berkenaan Negeri Sembilan, Anwar Ibrahim suruh menteri yang ni letak jawatan. Kita sambung video berikutnya. Sekian. Terima kasih.